Good morning. Okay, hari ni sis nak pasang benda ni. Tahu tak benda ni apa? Ialah drain apa ni? Kena letak benda ni dulu sebelum letak rumput kapet. Macam ni lah. Nampak tak? So rumput pun tak naik dan bila hujan dia tak banjir. Tapi rumput kapet ni dah buruk, nanti aku ganti. Contohnya macam kat sini. Bawah ni tak ada rumput. Tak ada rumput. Kat sini ada rumput sebab kat bawah ni tak ada drain tu. Tengok tak ada. Sebab tak cukup orang tu. Ni projek lama. Okay. So hari ni pagi-pagi di bulan puasa ni sis nak pasang alas ni sampai setakat mana cukup lah. Sini nak kena beli satu set lagi. Alright, let's go. Okay, so nak kena tarik rumput lama ni dulu. Ini rumput ni je yang sesuai untuk dipasang dekat belakang. Yang jenis murah sekali. Sebab apa? Kalau pasang rumput yang mahal sikit, kucing berak. Tahulah kenapa. Yang murah ni dia tak berak. Tapi kalau sis letak benda ni terbalik, dia berak kat atas ni. Stres juga lah. So kita letak takat yang dekat sini dulu lah kot. Okay, nanti sis akan share lah dia punya link. Okay, sis beli kat mana benda ni. Okay, benda ni ada penyambung tau. Tepi-tepi ni boleh sambung. Nampak tak? Dia macam ada penyambung tu. Okay. Tapi kalau tak nak sambung pun tak apa. Di sini sis tak sambung sebab senang nanti kalau kucing mati ke apa, senang nak buka balik dan kuat kat tanah kan. So tak sambung lah. Kalau nak sambung boleh, tak sambung pun boleh. Okay, dah siap tekak ni. Okay, so kena beli lagi satu set kot. Satu set lebih sikit. Okay, nak cover bahagian sini dan kena adjust sikit tepi-tepi ni lah. Tepi-tepi ni nak kena adjust. Lepas tu lepas raya pergi beli batu, letak tepi-tepi. Tepi sini ke nanti design lain. Sebab sis tak ada plan. Okay, bye.